Cepat, cepat, cepat. Cepat, Umi, cepat, Umi. Cepat, Umi, solat, Umi. Pok-pek. Sikit pun, dia nak pok-pek juga kepada kita dalam hal ni. Pernah tak awak alami situasi begini? Kita ni dah dewasa, dah kahwin, kan? Dah ada anak. Malah, kita memang seorang yang solat lah, kan? Kerana solat itu kewajipan. Tapi, mak kita, walaupun sikit, dia tetap nak membebel, nak mengingatkan kita pasal solat. Dia masih lagi, oh kamu ni dah solat ke belum? Solat ke tak lah, itulah, inilah. Solat jangan lewat lah, apalah, kan? Ada tak anda alami situasi itu, kan? Saya akui, saya mengalami situasi itu, kan? Salah satu cara, saya nak tutup mulut mak saya dulu. Kalau waktu sama ada saya balik ke kampung, ataupun waktu dia ke rumah saya nak tutup mulut dia dulu dengan cara macam mana? Sebelum masuk waktu solat, saya dah siap-siap dah. Dengan pakaian solat, dengan wuduk semua, saya akan duduk berhampiran dengan dia. Bila masuk je waktu solat, bunyi je azan, saya akan tekan dia. Cepat. Cepat, Umi, solat, Umi. Umi, cepat, solat. Oh, nantilah dulu. Dia pula. Bila kita bagi tekanan. Itu salah satu cara kalau nak berhentikan mak kita membebel solat, kan? Tapi sebenarnya, kita bersyukur. Kalau mak kita membebel, kita kena bersyukur. Sebab mak saya dah tak ada beberapa tahun lepas, kan? Tetapi rupanya apa yang dia bebel tu satu masa dulu, kan? Apabila dia tak ada, kita hargai dan kita rasa kita nak buat solat itu yang terbaik kita nak buat. Kerana kita ingat pesanan dia. Rupanya apa yang dia bebel dulu tu kepada kita untuk kegunaan hari ni. Itulah mak kita, syurga kita. Saya cakap terang, sumpah saya cakap. Sekarang apabila mak saya dah tak ada, saya rindu akan semua bebelan dia, peringatan dia pasal solat satu masa dulu. Saya rasa macam, mana hilang benda ni? Rasa satu kehilangan, rindu sangat. Anda semua bagaimana? Boleh tak anda kongsikan sikit pengalaman anda dengan ibu anda ataupun ayah anda tentang perkara-perkara ini? Mungkin perkongsian anda itu memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kita nak mengutuk orang lain, tak. Biar dianya ada faedah kepada orang lain.